Sebab boleh. Komunikasi di antara pelajar, cikgu dan parent timbal dari segi kefahaman dan kadang-kadang sedarat tahap pendidikan. Saya boleh bantau anak saya dalam kelas macam mana, dia belajar macam mana. Nanti tahun depan kan dia SPM. Nak tengok dia macam mana, dia dapat A ke. Apa yang berlaku terhadap anak saya tu sendiri, right? Since he's been appointed as a pengawas badan, so kita agak risau juga kan dengan aktiviti luar. So dialog ni basically saya nak tahu proses sebelum, semasa, dan jika ada penambahbaikan yang diperlukan, of course kita harus berbincang dengan cikgu apa yang harus diperbaiki. Saya harap projek ini ataupun current dialog ini akan dibuat tiap tahun, dan saya harap semua penambahbaikan cadangan yang diberikan kepada cikgu, insyaAllah kita akan buat bersama-sama dari segi student, ibu bapa dan juga cikgu.